Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sini pokok sudah tebang. Mantap. Tapi kesian lah, lepas ni mana pun tiada nak bertengkek. Pot dah kena tobang. Alamak. Tiba-tiba dia merapat ke kanan pula. Ini lori banyak-banyak kan sampai Sungai Bosi, bukan boleh masuk semua ni. Alamak, beg abang ni tak tutup. Tak tahulah dia perasan ke tidak, tapi nampak gayung macam dia perasan tu. Tak ada lah. Dia pakai bag waterproof, tapi main compartment tu dibiar tengah-tengah macam tu. Baik tak payah pakai bag waterproof kan. Lagipun bag hypergear yang jenis macam tu, dia memang mudah tercabut tu. Kalau kau tak betul-betul sangkut dia punya tali tu kan, memang tanpa kau sadar dia terbuka lah tu. Kau abang tu tak perasan lah tu. Jalan abang. Nani? Tak dipeduli dah. Tak nak ditutup lantak kalau abang. Dah kau abang dah. Pokok dek kau lah. Nak tutup. Tak nak tutup sudah. Tanggungjawab menogu dan dah lepas. Allah, rapat pula bas ni ha. Ini yang signal macam Audi ni mesti Karisma kan. Karisma 125. Betul tak? Betul lah tu. Tapi itulah, kalian tahu lah dia punya signal itu macam signal Audi bang. Tak payahlah show off lama-lama pun lah. Wih, banyak tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Itu mesti tengah buat fotosintesis tu. Dia punya helmet construction ada niatan anak duduk kat belakang tu. Kan ada topek untuk letak baby kat belakang tu kan. Apa bondo nama entah. Yang selalu dan nampak dia pakai kat depan, anak dia sangkut kat depan. Yang kat belakang itu dia teringat dia bawa anak kat belakang tu. Siap mau kepala lah. Tapi helmet je ke sana. Boleh tahan jauh. Yo ukuah kau dengan orang depan tu bang. Kau apa hal? Janganlah macam tu bergaduh ke apa. Rapatkanlah sikit ukuah tu. Jauh mana ni ha? Botunya cari emas sewa kau ni. Sampai sini biasa dah clear. Bolehlah dan potong. Alah, hai abang FZ ni pun sama. Dia pun gamar nak menjarakan, jauhkan ukuah antara dia sama rider depan tu. Apalah bang, pokok dek kau lah. Sebab sekarang ni zaman ramai budak-budak yang introvert, tak gamar nak bercampur pun lah. Apalah, kita faham. Hormatilah sifat ataupun sikap orang yang berbeza dengan kita. Ni apa tak di zip airbag ni? Kuklah ada geran tanah, kau surat beranak dalam tu. Kalau teropang kan susah. Woi, aduh. Alah. Abang mesin rumput tu marah kat Dan kau sana. Habis terpelanting batu kono ke lutut dan lutut dah lah nak pakai lama. Dah apalah. Dia pun tak sengaja tu. Kita maafkanlah dia. Apa hal tu? Siapa yang horn siapa? Dia tak kena bunyi horn tu. Bunyi horn siapa? Untunglah bang nak ke kanan. Ke kanan tu tak jam. Yeah. Apalah saya ingat kepala tu bang. Beri waktu bercerita tu. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?